Assalamualaikum, welcome back to MYG Vlog. Semoga kita diberi kesihatan yang baik dan juga dipenuhi dengan segala usaha. Okay guys, hari ni kita dekat Weli Exalted Tawang. Ini ada apa bang? Ha? Test ride kan? Dah start belum? Ramai dah tu. Ya. Dah 10 orang. Ingat pukul 10 start. 9 lah. Mana bang? Daripada Cyberjaya. Saya berjaya dah. So hari ni kita dekat sini lah Weli. Start pukul 9. Saya ingat pukul 10 saya sampai awal juga ni. So kita nak tengok apa yang ada kat dalam. Ha? Tengok tak apa. Ingat Tenere ya. Saya tak aman. Start. Ya. Okey. Oh, 8 orang. Okey. Oh 8 orang juga. Oh, fine. Okey. Jom kita masuk dulu register. Alright, inilah keadaan di Weli Tawang. So tempat nak register di sini memang panjang queue lah. Okay. So ada makan-makan, ada kemah dan meja lah untuk yang datang nak test. So penantian satu batch ataupun satu trip 20 minit. Jadi boleh makan dulu. Enjoy. Motor-motor untuk kita test ride lah. Jadi saya dah book untuk test ride Tenere yang biru tu. Kalau sempat boleh lah Tracer 9 GT V4. So ramai juga. Satu trip dia akan bawa lebih kurang 20 minit. Tak tahu sempat ke tak, tapi Tenere ni pun walaupun dah datang awal pukul 9.30 daftar. So saya dah nombor orang yang ke-7. Kalau Tracer 9 GT V4 dah 12. So kalau register orang ke-13. So tengok macam mana. Tak tahulah boleh terus untuk register 2 ataupun habis satu baru boleh register. Tengoklah keadaan macam mana. Alright guys, dah sampai masa kita untuk test Tenere 700. Ni V2 lah. Entahlah 2026 yang keluaran. So inilah dia. Dan meternya kok on tengok sikit. Ni ada Okay guys, dan kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ui tinggi mat. Menjengkek kaki. Menjengkek guys. Tinggi entah 83. Tapi memang ini ride by by wire. Ada kabel. Okay, dah pakai mode sport, explore, sport. Okay, mode sport lah. Alright. Okay, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pick up dia berasa. Okay. Ada, semua ada, let's go. Oh, yeah, smooth. Tapi awak kira tercongkit sangat. Tengok Marshall bawa laluan mana. Oh, ringan lah awak. Ikat. 270 degree crank. Sekarang dalam gear dua. Oh, kita lupa adjust side mirror tu. Oh, padam sendiri ya dia punya ni left and right turn signal dia. Turun sikit side mirror.
ada quick shifter ke? Tak sure lah. Tak ada quick shifter lah. Nak bagi first impression awal. Masih awal lagi kot. Kita cuba tengok jalan kat depan-depan sikit, baru boleh rasa dia punya feel macam mana. Tapi dia punya exhaust memang berat-berat lah. Ini yang suka berat-berat ni. Yang suka berat-berat ngam. Okay guys, ini model tak ada quick shifter. Dia off lah kat sini. Quick shift dia tak tahu kenapa dia off. So patut tak ada quick shifter. Tak apalah, kita enjoy je lah macam mana perjalanan dia. Mood sport, mood paling tinggi ya. Kita jalan relax-relax dulu. Ikut Marshall. Handling dia tinggi memang sedap lah. Tapi lebar lebih kurang dom. Ke depan sikit dia punya position dia. Tapi sedap lah untuk nak ni. Mungkin boleh tarik ke depan sikit ke. Sebab dia memang untuk orang tinggi lah. Sebab saya pun mencengkek ni naik. Ni gear 4. Okay. Gear 4, power, torque tinggi juga kan ni. Tak tengok dia punya spek, tapi overall power memang ada lah. So dalam gear 4 je. Masuk gear 5 tengok jalan relax-relax macam mana. Tengok kat mana Marshall nak bawa. Marshall suruh jalan kan suruh berhenti. Marshall suruh jalan ni, jalan lah. Gear 5 pun dia punya top. Okay. On seat position memang rasa motor macam scrambler lah. Dia punya seat tak lebar, body pun tak lebar. But overall nak pakai road use pun okay ni. Tayar lah kena tukar. Kalau nak jungle braking punya style, suka pergi bak clamping, ini memang dah nice lah. Boleh tak boleh corner-corner lagi. Tayar macam ni kan. Tengok. Tiga. Kat pula. Ya, tayar jagung kena hati-hati sikit. Dia memang boleh high speed, tapi not really confident lah dia punya high speed. So dekat latar ni tu bukit, so memang tinggi lah. Pak Marshall pun bawa MT25, tak berapa sangat dia boleh speed kan. Overall memang boleh speed lah. Ingat 200 dia dapat ni. Tengok dalam 3-1-2-0. Okey lah, dia punya engine acceleration dia, power, part handling, alah goyang amat. Aku tinggi kan, rim 21. Tapi rasa dia kejap lah. Tak rasa dia punya vibration sangat. Hai. Oh, ada U-turn sini lah. Okay. Oh, ada U-turn. Kalau kita tak tahu route lah, kita ingat nak masuk sana lagi sampai Lata. Acceleration dia mantap.
Itu tak boleh try banyak. Kecuali bagi lajak dekat Malaysia baru kita boleh cari. Oh, terendah. Untuk 110 memang untuk ni tak ada vibration lah untuk 110. Atas kita tengok tinggi sikit. Macam steady, tak ada goyang-goyang pun. Tak berani nak cakap. Tarik tak habis. Overall motor ni okey lah. Nak road focus tak boleh lah. Dia tinggi, tukar tayar maybe boleh okey sikit kot. Rim 21, depan belakang 18, mana ada tayar road focus? Ada 50-50 dah. Not sure, but nice lah overall. Boleh diterima. Dia tak boleh terima satu yang harga dia guys. Harga dia saja masalah. Ni kalau silap balik rumah terus lah. Kita naik belah sana balik rumah terus. Boleh lah ini kalau ada tak pakai. Tak kata ni tak juga. Banyak jalan corner-corner sangat kan, so susah nak kata dia punya handling cornering macam mana. Tapi kalau depan sekejap lagi kalau kita ada peluang kita try. Ini shock corner top, kita tengok peluang kita ajak lagi macam mana. Kita kena duduk paling belakang kali lah baru ada peluang nak tarik dia punya top. Tapi tu dah try V3, dia punya power pun memang power lah. Apatah lagi V4. Okay. Gearing dia sikit ada ni lah. Rasa mungkin gear lever dia tinggi ni. Tinggi banget. Oh, tinggi. Dia macam mirror pun nak kena ni lah. Oh, so nak balance dia leceh sikit lah. Kalau dia ada quick shifter, nice lah. Quick shifter dia off lah. Okay. Acceleration dia ada lah, memang power lah. Kita buka lah. Sini dah kawasan-kawasan jam. Memang panas. Oi, apakah lori ni buat? Oh, dia sedang mengepak kepalanya. Tinggi guys motor ni. Tapi sedap motor tinggi ni. Dia memang rasa relax, nampak semua macam naik kereta 4 wheel lah. On braking Yamaha pakai apa Nissin lah. Braking dia okey lah, padu lah. Padu lah. Setakat ni yang rasa padu BMW, Triumph, Versys, rasa padu lah, lain sikit. Versys pakai Tokiko lah. Tapi yang Triumph, dia jenama Triumph masa Brembo buat kot, made by Brembo. Acceleration dia tak overtake, tak. Nak naik 2 orang tak tahulah motor ni. Tapi seat memang tak rasa lebar. Dia
kepada off-road buyers lah. Dia boleh dua lah. Mana satu lah? Commercial tak kisahlah kawan. Nayo. Kita bukan tahu. Nak corner asal okey steady, tapi tak berani lah. Dia tayar pun bukan tayar road punya fokus, dengan rim bapak besar. Nanti menyakit lah pula. Apa lagi ya? Punya sound berat-berat lah. Oh, macam MT-07. Memang je MT-07 pun dia pakai. Dulu panas. Oh, dia punya kamera tinggi. Tak kena kereta, bila kena lori. Dia menyemer. Ui, tinggi bila saya ingat tinggi. Ni dekat slope guys, so rasa tinggi. Kita ikut dia. Kena tak bagi, lupa. Masya, pelan-pelan. Low RPM dia pun. Ni gear 2. Engine braking dia tak kuat lah. Bagus lah untuk jam especially. Bagi kena kanan tapi nak pergi kiri. Aduh, jam lah mat. Apa punya Myvi, tak mentang king. Okay, kita dah sampai balik ke stop. Motor yang tinggi. Itu dia guys. Tinggi guys. Tayar pun ala-ala jagung lah. Boleh lah nak corner. Tak boleh corner dengan ganas. Michelin lah. Okay. Alright. Kita Tracer 9 GT V4 guys. Baru lagi guys motor EQN. So, kita nak test motor ni pula. Let's on the bike. Okay. Alright. Okay, kita on meter. Tengok mode apa. Kita pakai sport. Kita tengok setting, stability, TCS. Sebelum tu ring bertempler, ada satu tempat U-turn betul. Abang U-turn, abang tunggu saya kat tepi. Okay. Kita starting balik. Nanti abang tunggu saya pula kat bawah. Okay, boleh. Abang ada lepas abang undang tau. Okay, ready? Okay, boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
sport dia punya pick up. Tak boleh bawa bincang. Dah dia punya ABS tak on. Team setting boleh masuk tak tahulah TCS kat mana nak cari. So nak komen first impression, racer macam ni lah. Dia memang agresif dalam sport mode lagi. Memang dia punya pergi susah nak cakap lah. It's a fun bike. Walaupun dia dalam segmen sport touring, handle just nice. Beza sikit lah daripada V3 rasa. Memang agile mate. Dan dia dah banyak guna teknologi lah. Dia punya windscreen pun dah auto. Apa lagi auto lah. Banyak lah setting. Dia punya features pun dah tukar. Dia punya TFT panel kita pun tak sempat check, terus naik ya. Nah ini pun motor baru. Memang bau dia baru lah. So dia ada letak ni sikit awning untuk bagi nampak lah dia punya apa, bila kena matahari lah terik. Sekarang ni TCS masih tak jumpa lagi ni. Mana setting lah display. Oh boleh auto suspension juga. Shift indicator. Tak ni kata susah nak cakap. Dia punya acceleration mantap Pak Abu Mat. Memang agresif lah. Tapi dia punya bahang agak tinggi ya. Mana temperature dia nampak? Dia tak tunjuk sini temperature. So untuk bawa relax memang sedap lah. Tapi nice lah. Memang rasa size dom tak rasa besar sangat, tak rasa gedabak. Dan dia very agile dan ringan. Dia ringan. Nak accident lah. Macam lawan arah, langgar arah. Tak jumpa lagi setting mood di sport kan. Kita pakai street punya mood pula. Nak tengok dia punya street mode pula macam mana. Tapi pelik lah, ABS dia tak menyala. AC ada traction control kot. On tak perasan. Memang less sikit power dia daripada sport tadi. So kalau diikutkan sport tadi memang range lagi kurang lah. Pick up dia pun
Custom ni tak tahulah, ni preference. Sport. Untuk sport memang berpower lah daripada semua yang try ni. Dia punya mode daripada tarik pick up je lah. Untuk on handling, bawa drop gear, try tu semua kena panjang lah bawah. So kita ikut Marshall cakap berhenti dekat Templar lah, apalah saya pun tahu kan. Lepas tu dia suruh tunggu dia, kat mana tunggu pun tak tahu. Kita ikut je lah. Tapi panas gila. Ini bahang naik. Lagi 3. Tapi Marshall bagi Q dulu. Okay. Oh, alright guys. Tunggu Marshall kat sini. Tak boleh tungkap. Marshall suruh relax dulu. Dia kata dah U-turn. Bagi dia relax dulu. Nak apa lagi? 180 goyang lah. Memang kena pasang damper. Dia tak pergi damper lah. Tak ada damper. So goyang. Ala sikit goyang lah. Tak boleh lebih-lebih. Mula modal depan kita menghormati lah. Rasa relax-relax. Okay, kita set auto cruise dan tengok. Alamak kaki kena. So kita pasang auto cruise, tengok 112. So ini function auto cruise. Untuk kita relax. So di tangan sebelah. Bila tekan brake, oh okay. Auto cruise drop. Nice. Oh, auto cruise ni penting ah. Aduh. Bagus untuk long distance nanti.
Okay, cukup lah highway untuk macam tu. Kita nak rasa overall this is a character bike that I preferred, but to be on the body ni lah, body on adventure bike lah. Dia lebih ni lah. Dia takkan jadi seagresif macam ni. Dia takkan jadi agresif macam ni lah. So handling everything is okay. Bila up to 180 km per hour tu, dia memang shaky lah. Dia start dah wobble. So memang kena letak damper lah. Dan saya yakin 2-3 tu easily je lah. Silap-silap dengan sport mode ni 24-25 pun tak ada masalah. So quick shifter marvelous. Handle position daripada V3 rasa macam lebih mantap dia punya positioning Exhaust sikit lah, but I like this bike, can tell. Tu je lah. Untuk memang feel the sporty, memang dia ada semua ni. Even banding dengan Versys pun lah. Tak free gear ni Aceh ni kadang bike ni susah nak letak free gear. So dia punya ni pun boleh naik paling tinggi dekat ni. Tak tahulah potong angin ke tak. Tadi kita tak tutup angin, tak rasa sebab tunduk sikit. So helmet saya pakai MSR GTZ ni potong angin, so tak berasa sangat angin dia. Overall tengok dengan ruang banyak, boleh nampak ni damper boleh pasang ni. So ni kita ada apa, USB charger Type C. Alamak, tak ada USB Dia punya suspension, tak boleh nak masuk. Available when moving. So untuk bawa relax dalam jam, kita nak asal motor ni macam mana, let's go. Inilah dia dalam jam. Seat lupa nak cerita. Seat dia lagi sedap, kecil sikit dan lembut lah. Rasa nak mencelah-celah ni dia lebih better lah daripada ADV, sebab dia tak berapa lebar. Untuk memang sporty kan, kita nak rasa dia punya Enderlin punya acceleration, memang ini is the bike lah. Overall dia ada lah. Dia punya bunyi tu rasa macam wah. Shift indicator, sus calibration, ono manual. Tak tahulah, tak nak pandai-pandai. Brake warmer, stability control, semua on, select control semua on. Okay, patut tak ada. Tadi kita tak tahu wheelie nanti. So digital, kita explore sikit dia punya team. Vehicle info, team meter. Ini team tak banyak. Tu je lah team dia. Bawa relax memang syok lah. Jatuh rider. Fun lah motor ni. Feel macam, memang feel macam ala-ala zone test tapi tak agresif sangat zone test macam ni. Ni agresif lah. Air gelas masuk gear pun sedap, lembut, smooth. Memang tak rasa motor dia besar.
Kalau karakter macam ni yang saya cari, tapi di body ADV dia lebih mantap lah. Macam ni lah 900cc. That's why dia terlalu, bagi dia tu tak boleh dibawa berbincang. Tapi harga dia pun tak boleh bawa bincang ke, yang mahal kot. But overall nice. Saya pun tak tahu nak cerita apa sangat. Nak kata daripada segi positioning pun macam ngam lah. Tenere tu tadi macam jauh sikit kan. Ini ngam. Kaki, position pun semua ngam. Tak ada nak kata tu belakang sangat. Nak ambil corner pun motor tak ada nak rasa membuai, buang ke apa ke. It's okay. Ada lagi ke? Walaupun tarik kelas pun dia punya shifting lembut. Kalau masuk dalam quick shifter mode, memang quick shifter mode lah, kita guna quick shifter lah, kita tak tarik kelas. Smooth. Mantap Pak Abu. Racer 9GT V4. Thumbs up you. Kalau kau bukan yang mahal, dah tahu satu nanti. Sebab yang mahal ni pasal dia memang tak termampu lah. Kan tak boleh beli, boleh tapi banyak sangat modal kena keluar. Wih, lajak sangat. Tapi dia punya barang tak boleh bawa seimbang lah. Aduh, macam mana korang komplain don't test. Panas lah apalah. Ni Racer 9GT pun panas lah sebelah kangkang. Buat macam mana ni? Okay. Racer 9GT, marvelous, faham. Alright. Mana single stand? Okay. Alright. Wow, tak tinggi. Ni Racer 9GT. Mantap. Okay, tamat sudah test ride kita. 2 biji saja kita try. Tenere dan juga Racer 9GT. Nice. Ni super nice. Memang best lah. Tak terungkap. Sekejap Okay, so inilah setakat ni saja kot saya punya video kali ini di Willys Exalted. So test ride kali ni yang mahal, yang menonton video saya
mohon subscribe, share, like dan komen. Terima kasih menonton channel MYJ Vlog. Berjumpa lagi. Assalamualaikum, ciao ciao dan bye bye.